Perjuangan rakyat Palestin menentang Zionisme di bumi Palestin, juga perjuangan menentang imperialisme, menentang kolonialisme di bumi Arab. Salam sejahtera, salam solidariti kepada semua. Pertama kali saya ingin ucapkan penghargaan kepada MAPIM kerana mengambil usaha untuk menganjurkan program ini, membawa parti-parti politik di Malaysia bersama-sama untuk kita menyatakan solidariti kita kepada rakyat Gaza dan juga rakyat Palestin yang sedang dizalimi oleh rejim Zionis Israel. Saudara-saudari sekalian, penderitaan rakyat Palestin, penderitaan rakyat di Gaza bukan bermula beberapa hari yang lalu apabila rejim Zionis Israel meneruskan pembedialan di Gaza. Ia juga tidak bermula pada 7 Oktober apabila Israel melancarkan serangan genosid yang terbaru, pusingan genosid yang terbaru. Genosid yang berlaku di Gaza, di Palestin hari ini bermula lebih 3 suku abad yang lalu apabila negara Zionis Israel ditubuhkan dan rakyat Palestin dizalimi, dibunuh, diusir keluar dari kampung halaman mereka. Nakba 48 bukan sejarah. Ia sesuatu yang berlarutan untuk 3 suku abad yang lalu. Jadi, adalah penting untuk kita melawan kezaliman oleh rejim Zionis Israel terhadap Palestin ini. Perjuangan rakyat Palestin adalah untuk kampung halaman yang selamat, aman dan hidup secara bermaruah. Tetapi hak rakyat Palestin untuk hidup secara bermaruah, hak untuk kampung halaman yang aman dan damai itu telah dinafikan oleh rejim Zionis Israel lebih 70 tahun yang lalu ini. Rejim Zionis boleh terus melakukannya kerana dia dapat sokongan daripada kuasa imperialis Barat, Amerika Syarikat. Jadi, usaha untuk kita melawan kezaliman rejim Zionis Israel juga perlu melibatkan usaha kita untuk melawan sekutu yang terkuatnya, sekutu yang memberi sokongan bukan sahaja diplomatik tapi dana kewangan, ketenteraan kepada rejim Zionis Israel ini. Perjuangan rakyat Palestin menentang Zionisme di bumi Palestin, juga perjuangan menentang imperialisme, menentang kolonialisme di bumi Arab dan rakyat di seluruh dunia. Kenapa Afrika Selatan sokong perjuangan rakyat Palestin? Kerana Afrika Selatan juga mangsa penjajahan, mangsa kolonialisme, mangsa imperialisme. Apartheid diwujudkan oleh pihak kolonial. Jadi di Palestin sama juga, bermula dengan penjajahan British, kemudian rejim Zionis Israel, penjajahan yang berterusan, penindasan yang berterusan. Jadi ini adalah seluruh rakyat di dunia, khususnya dunia ketiga, kita berkongsi nasib dengan rakyat Palestin. Jadi perjuangan rakyat Palestin adalah perjuangan seluruh rakyat yang tertindas di seluruh dunia tanpa mengira kaum dan agama. Jadi adalah penting untuk kita bersatu memperjuangkan keamanan di bumi Palestin. Tapi keamanan itu tidak akan tercapai sekiranya rakyat Palestin masih dizalimi. Sekiranya rakyat Palestin masih menghadapi ketidakadilan, masih dinafikan hak untuk menentukan nasib mereka sendiri. Selagi tidak adanya keadilan dan pembebasan untuk rakyat Palestin, tidak mungkin wujudnya keamanan di rantau Timur Tengah. Itu sudah pasti. Seiring kita perjuangkan keamanan, tapi juga kita perlu perjuangkan keadilan dan pembebasan untuk rakyat Palestin. Dan di Malaysia ini, kita rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan juga tanpa mengira spektrum politik, kita bersama-sama untuk menyuarakan bantahan terhadap rejim Zionis. Tetapi penting juga kita memberi tekanan kepada kuasa imperialis Amerika Syarikat secara simbolik seperti berprotes di hadapan kedutaan sampai secara ekonomi. Kerana kita sedar Amerika Syarikat boleh terus memberikan sokongan kepada rejim Zionis Israel kerana ada kekuatan ekonominya. Kita perlu sakitkan Amerika Syarikat secara ekonomi. Kita perlu putuskan segala hubungan ekonomi dengan korporat-korporat Amerika Syarikat yang masih membiayai, mendanai kezaliman Zionis di bumi Palestin. Itu adalah kita perlu beri tekanan yang konkret, bukan sekadar retorik. Simbolik penting sebab dia ketunjukkan semangat. Tetapi untuk melawan kezaliman Zionis Israel di bumi Palestin, kita juga perlu memberi tekanan kepada Amerika Syarikat untuk hentikan sokongan itu. Selagi dia tidak dihentikan, dia boleh terus lakukan. Bagaimana kita hentikan? Kita kena hentikan Amerika Syarikat. Presiden Trump sekarang di Amerika Syarikat, dia suka lakukan trade war kan dengan negara-negara tidak suka. Apa
kata Malaysia juga lancarkan perang perdagangan, trade war ke atas Amerika Syarikat. Kenakan sekatan kepada barangan, pelaburan dari Amerika Syarikat. Selagi masih wujudnya kezaliman di bumi Palestin, kita lancarkan trade war. Saya rasa itu adalah yang paling konkret lah. Okay? Dan secara simbolik, kita boleh juga panggil balik ke duta kita ataupun kalau duta Amerika secara simbolik. Kita tidak putuskan lagi hubungan diplomatik, tapi itu juga satu gesture yang penting lah untuk menyatakan ketegasan kita dalam bersolidariti dengan rakyat Palestin, menentang kezaliman rejim Zionis dan juga menentang kuasa imperialis Amerika Syarikat yang terus menyokong kezaliman di bumi Palestin. Dan hanya dengan sokongan solidariti yang berterusan daripada rakyat Malaysia dan juga seluruh dunia tanpa mengira kaum dan agama dan juga merentasi spektrum politik, saya pasti satu hari nanti rakyat Palestin akan hidup bebas dan aman. From the river to the sea, Palestine will be free. Sekian, terima kasih.